Jadi kalau tuan-puan nak jual emas public gold ni, ini kalau tuan-puan congkil pun, cala kemek bengkok keluar daripada seal pun, harga ni ini juga. Tapi berbeza dengan tempat lain. Kalau bank sebagai contoh, bank dia sangat cerewet. Kadang-kadang orang cakap saya, Cik Zul, harga emas bank murah, pergilah beli. Dapat pengalaman sendiri. Bank dia sangat cerewet. Contoh, tuan-puan beli, keluar resit nama Muhammad Zulkifli, nama Ali lah. Tuan-puan nama Ali. Resit Ali. Tiba-tiba nak jual, isteri dia nak pergi jual, Fatimah. Tak ada. Bank takkan beli punya. Dia resit dengan emas tu kena sama. Okay. Kalau katalah ni saya cerita emas bank lah, cerewet. Sebab saya cerita ni supaya tuan-tuan faham. Tuan-tuan jangan ingat public gold macam ni semua tempat lain pun sama. Tak, public gold je special. Kalau cala, katakan dekat ni ada cala, bank tak beli dah tuan-tuan. Bank memang tak beli. Kalau ada cala, resit lain tak boleh beli, tak beli cala. Kalau tuan-tuan congkil ni lagi bank tak beli. Dan ada bank pun kalau tuan-tuan keluar saja emas vehicle, dia dah tak beli dah emas tu. Keluar daripada, mungkin dia ada akaun emas macam ni lah. Dia ada akaun emas, tuan-puan pun keluar emas vehicle macam ni. Keluar je dah tak beli. Nak jual kat mana? Pergi jual kat public gold dengan harga lebih rendah lagi daripada bank publish tu, ataupun dekat kedai emas yang lagi murah. Rugi, nampak tak? Okay. Jadi public gold saja. Public gold ni sebab pengeluar emas terbesar Malaysia, jadi dia special. Jadi kalau tuan-puan dah buka seal pun tak ada masalah. Cala kemek bengkok, public gold beli harga yang sama. Cuma kalau hilang resit ni, certificate ni, ini CJ ketulinan kalau hilang ni, public gold cuma tolak RM10 saja. Public gold cuma tolak RM10. CJ ketulinan. Maksudnya kalau harga ni sekarang ni, tengok ni, 1584, public gold akan beli pada 1574. Kalau hilang gold certificate, CJ ketulinan. Nampak? Itu special public gold. Okay. Kalau kedai emas pun sama. Ada resit harga lain, tak ada resit harga lain. Jangan cerita cala kemek bengkok. Saya tak nak mention lah kedai emas mana, tapi setiap, sebab tu saya sebut dia ada 5 kriteria lah. Kalau tuan-puan nak beli emas, dia ada 5 kriteria. 5. Saya ada tulis dalam buku wang emas ni. Ada 5 kriteria. Ni, tuan-puan baca dalam topik kriteria penting memilih emas pelaburan. 5 kriteria. Okay, salah satunya ialah syarat jual balik yang tak cerewet. Banyak yang penjual emas, kita beli mudah, nak jual punyalah susah. Okay, jadi dia ada 5 kriteria. Jadi public gold, tuan-puan jadi penyimpan emas public gold, tuan-puan peace of mind. Tak ada masalah. Okay.